Camping kali ni kami akan bawa hampa ke satu campsite di Pekalan Hulu, Perak. Alright, kita dah sampai tapak kita. Tapak L5 dengan L6. So ni tapak dia. Dah jumpa tapak kita. Tu kemah satu lagi. So dia sini bestnya berprivasi sikit lah. Dan daripada orang lain. Ada tempat basuh sinki semua. So nice lah tempat dia. Cuma rasa tapak macam kecil sikit lah. So kena pandai-pandai adjust lah. Jom pasang kemah dulu. Alright, settle setup kita dekat Santai Dusun. Best kat sini Santai Dusun ni daripada orang untuk tolong pangkat barang. Sebab dia quite jauh sikit tempat parking dengan tempat kemah tu. Tapi jangan risau, ada orang tolong untuk pangkat barang. Terima kasih kepada Alan Hussein juga belanja kita satu malam untuk tapak dekat Santai Dusun ni. So far okay, nice. Tapak dia pun okey, pakai batu-batu macam ni, cuma kecil sikit, so kena pandai arrange. So overall okey lah. Tengok malam ni kita buat aktiviti apa, kita makan apa. Let's go. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari kedua kita dekat Santai Dusun. Suasana nyaman, nyaman.
Cuma kami rasa kat tempat ni, tapak ni macam tak sejuk sangat. Kabus pun tak ada, mungkin panas sikit kot hari ni. Ayak pun macam keruh, mungkin hujan semalam, ataupun kat atas sana hujan. Pagi ni agak rare sikit, kita nak pergi cari canai sebab dia Santai Dusun dia macam kampung. So, masa nak main semalam tengok ada kedai-kedai banyak tapi tu rasa macam nak try. Semalam tengah hari pun dah try satu kedai makan tengah hari kat sini kan. Not bad juga. So pagi ni kita nak makan breakfast kat sini. Alright, let's go. Kita cari breakfast kat area Santai Dusun ni, ada Pekalan Hulu kot. Nearest town pun dalam 10 minit, 15 minit macam tu. Tak jauh sangat. So sebenarnya dia ramai orang bangun pagi ni kat Santai Dusun. Pukul 6.30 pun dah meriah dekat sini. Syok. Kami dah keluar dari website cari tempat breakfast. Mungkin secanai kot, antara secanai kat Pekalan Hulu. Tadi keluar pun ada nampak dah target lah. So ada few kedai. Saya dah tengok target satu kedai tu. Saya kita tengok kedai tu best tak best. Lepas tu kita layan view dekat Pekalan Hulu ni, berkabus, sejuk tak. Landscape pun nice. Lihat kampung-kampung, baik kampung-kampung. So breakfast hari pun kita nak tengok kedai yang ala vibe-vibe kampung sikit, sama yang muda-muda kan. Nak jadi orang lokal dulu kat sini. Tiba Pakcik-pakcik kita tengok kat mana pakcik masjid banyak, kat situ kita berhenti. Kampung Bukit Serdang tu dia. Kita nak buat belanja view sikit lah kan. Kabus kat atas tu, raya Kona pula. Ok, dah nampak ni. Jom lah kita cari kedai dulu. Alright, kita dah jumpa dah kedai kita. Kedai dia nama Kedai Laksa, Kedai Laksa Hot Spring. Kita keluar tadi jumpa. Sebab apa kita pilih tempat ni? Sebab tadi pakcik-pakcik masjid ramai. So mesti pot lokal ni. Sini ada nasi lemak bungkus ni. Kita tengok dia siap balut semata-mata daun pisang lah. Tu canai dia, macam padu juga kuah dia pun. Jom kita try cicah kuah dia tu. Kuah dia cayak-cayak tu. Sedap. Combination padal kan, kari sikit tak. Roti dia lembut, crunchy. Alright, settle balik breakfast tadi. Kami chill-chill gitu lah, sama makan kat sini. So prepare untuk lunch hari ni. Lunch hari ni makan apa? Ayam penyet. Tengok bersih mana, tunggu saksikan. Ayam goreng penyet-penyet. Okey, time hujan. Roti malam ni durian Santai Dusun. Sedap lah. Siapa yang? Pasal dia makan durian. Ada agak jemuk ni hujan. Padu lah. Tambah mai, ada kim. Berapa? Sedap. Okey, orang makan durian. Okey geng, malam ni kita makan burger Prosperity. Tengok pasti penyediaan yang bakar daging, grill burger dan daging burger dengan fries. Kena mudi memang.
Alright gang, kat satu dusun. Buat apa lagi? Kita naik tubing. Pelampung kita dah ready. Kita punya kru-kru pun dah ready. Semua semangat. Semoga semuanya berjalan lancar. Dan semua selamat belakang. Let's go. Meluncur santai dusun. Akhirnya terjadi sampai ke destinasi. Alright, sampai situ saja camping kami dekat Santai Dusun, Pekalah Hulu. So far memang best kat sini. Tapak dia memang privacy, tapi ikut tapak orang ambil lah. Kami ambil tapak 5 dengan 6, memang privacy. Sungai dia memang tip-top. Cantik lah. So cuma kami kali ni hari first je yang ayat cantik. Yang kedua ketiga dia hujan, tapi tak apalah. At least dia dapat tengok waktu ayat dia cantik. Yes, tubing kat sini memang best. Sampai kalau main sini memang kena try. Untuk facilities dengan dia punya servis memang TikTok, sampai kena mai. Ya, tentu kalau musim durian, dapat durian makan. Kopi, dapat makan durian. Kopi satu dusun pun sedap. So, rasanya memang best overall. Sampai pun check it out. Sampai itu saja camping kami dekat satu dusun ni. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum, bye-bye.